Di jalan, semua orang nampak berbahaya. Semua nampak seperti gangster. Sehinggalah mereka bertembung dengan seorang pejuang profesional. Dan di situ, tiada ugutan, tiada kata-kata. Hanya satu perkara, realiti. Inilah yang berlaku apabila jalanan berdepan dengan ring. Ada orang sanggup lakukan apa saja demi dapatkan konten, termasuk masuk ke game bersama salah seorang pejuang muda paling berbahaya dalam Ultimate Fighting Championship. YouTuber ini telah bertemu dengan Raul Rosas Jr., pejuang termuda yang pernah dikontrak oleh Ultimate Fighting Championship. Dan dia memutuskan bahawa mengenakannya dengan satu gurauan di gamenya sendiri adalah satu idea yang baik. Saya harap ini hanya gurauan sebab saya akan hancurkan awak. YouTuber itu terus mengganggu Raul, sehingga Raul dah tak tahan lagi. Apa yang kau buat ni? You listen, bro. You really yeah, bro. Hey, chill, bro. Bertenanglah, apa masalah kau? Aku kena guna beg tinju tu. Lepas tu, aku akan cabar dia berlawan dalam oktagon. Mari kita berlawan, sialan. Mencabar seorang profesional tanpa sebarang pengalaman dalam pertarungan hampir selalu merupakan idea yang teruk. Tapi sekurang-kurangnya, dia ada keberanian untuk bertahan sampai habis, kena belasah, hanya untuk habiskan video tu. Raul. Hey, why no? Raul. Ini ialah Dennis Frimpong, seorang pejuang amatur yang terlalu yakin diri. Dia memutuskan bahawa adalah idea yang baik untuk mencabar Paddy Pimblett. Ia seorang profesional. Dia melakukannya dalam video, sangat yakin, sangat percaya diri. Seolah-olah semuanya akan berjalan lancar. Jika kau cukup berani, datanglah bila-bila masa kau mahu. Cukup dengan omong kosong tempat neutral. Jika kau mahu berlawan dengan aku, datang ke game aku. Semudah itu. Dan yang terbaiknya, Paddy setuju. Sebab sudah tentu, mencabar seseorang yang memang hidup dengan berlawan sentiasa merupakan idea yang sangat bagus. Pertarungan pun bermula dan berlangsung tepat selama yang sepatutnya. Get him, lads! Go on, lads! Go on, lads! Lads! He's tapping! He's tapping! He's tapping, lads! Dan seorang lagi ini memutuskan untuk buat sparring dengan Khamzat Chimaev. Ya, dengan Khamzat. Sebab nampaknya dia fikir itu satu idea yang baik. Atau YouTuber Rusia ini yang fikir dia boleh bertahan satu pusingan dengan dia sebab ialah bertahan satu pusingan dengan dia memang kedengaran cukup realistik. Spoiler, dia langsung tak bertahan hampir selama itu pun. Dan kemudian ada Speed, YouTuber yang memutuskan untuk berkata bahawa tiada siapa boleh kalahkan dia dalam tinju, betul-betul di depan Dan Hooker. Tiada siapa boleh kalahkan aku dalam tinju. Tiada siapa boleh kalahkan aku dalam tinju. Sebab mestilah cakap macam tu depan seseorang yang berlawan dalam Ultimate Fighting Championship memang sentiasa berakhir dengan baik. Mencabar seorang juara dunia sambil menghina dia di Twitter memang macam minta dimalukan. Itulah yang dibuat oleh seorang troll yang tak henti-henti memanggil Sonny Edwards pengecut, seorang juara dunia dari Britain
dengan gaya tinju teknikal yang sempurna. Lelaki itu membawa hinaannya terlalu jauh sehingga dia muncul di game Sony untuk mencabarnya secara bersemuka. Saya tak pernah pakai sarung tangan tinju sebelum ini. Saya tahu saya seorang lelaki yang kuat dan saya rasa dia seorang pengecut. Salah. Sebaik sahaja sparring bermula, Edwards menjadikannya sasaran bergerak, menari di sekelilingnya, melancarkan tumbukan sesuka hati, malah menurunkan tangannya untuk menunjukkan bahawa dia langsung tidak perlu berusaha. Troll itu akhirnya keletihan, menerima tumbukan dari setiap arah dan dengan pengajaran itu jelas terpampang di wajahnya. Cakap besar di media sosial adalah percuma. Tetapi di dalam gelanggang, balasannya datang dengan cepat. Charlie Selenov mungkin adalah contoh terbaik delusi internet yang pernah dirakam oleh kamera. Lelaki ini membina seluruh mitos pertarungan palsu di sekeliling dirinya, berlagak di internet dan berpura-pura menjadi seolah-olah dia satu kuasa yang tidak boleh dihalang dalam dunia tinju. Tetapi kemudian, Charlie melakukan kesilapan besar. Dia memutuskan untuk mencabar Deontay Wilder, seorang lelaki yang mempunyai salah satu pukulan kanan paling dahsyat dalam sejarah tinju heavyweight. Deontay Wilder, sial betul engkau ni. Jadi engkau cakap buruk pasal aku? Kalau aku tumbuk engkau dengan kuasa aku, habis semua gigi kau tercabut. Sial. Mari kita jumpa sekarang. Datang ke Los Angeles. Aku juara, kau cuma lawak aje. Datang sini dan aku akan tumbangkan kau. Wilder menerima cabaran itu dan seluruh fantasi Charlie akan berakhir sebelum dia sempat memahaminya. Tak ada satu pun senario pertarungan itu yang memihak kepada Charlie. Memang tak pernah ada. Tapi dia terpaksa belajar perkara itu dengan cara yang sukar. Lain kali akan jadi lebih teruk. Saya tak peduli. Kau cuma bernasib baik. Saya masih yang terbaik. Tetapi teguran daripada Wilder masih belum cukup untuk membawa Charlie kembali ke realiti. Dia masih termakan dengan gembar-gembur tentang dirinya sendiri. Jadi apabila dia naik ke gelanggang dengan John Daniels, seorang peninju sebenar dengan kelayakan sebenar, dia masuk dengan harapan akan menemui satu lagi mangsa yang mudah. Dia fikir melarikan diri dari gelanggang akan menyelamatkannya. Tetapi Daniels langsung tidak menunjukkan sebarang belas kasihan. Yeah, don't punch it. Okay. All right. Call it. Let's go. Say what? Huh? Say He won. Say Okay, he won. Okay, that's it. All right. Leave him. Let him go. Tiada lari, tiada alasan. Hanya pendedahan sepenuhnya tentang segala yang Charlie pura-pura jadi selama ini. Sesetengah orang belajar daripada kesilapan mereka. Tetapi Charlie cuma asyik kena belasah. Dan yang ini memang hebat. Seorang Navy SEAL yang fikir dia boleh kalahkan Sean Strickland. Ya,
kepada seorang petarung Ultimate Fighting Championship. Sebab kononnya, berlagak ganas di dunia nyata sama saja dengan berlawan dalam oktagon. Tak ada strategi, tak ada pertarungan. Cuma satu perkara, satu belasah. Ada keyakinan diri dan kemudian ada entah apa benda ini. Bahawa seorang lelaki tanpa latihan mencabar seorang jurulatih tinju sudah pun satu idea yang buruk di atas kertas. Tetapi sebaik sahaja tumbukan mula berterbangan, setiap sisa fantasi itu hilang serta-merta di depan mata. Perbezaan besar ialah seorang mahukan kekacauan, manakala seorang lagi mencari rezeki dengan mengajar orang berlawan. Dan apabila perbezaan itu menjadi jelas, Keadaan menjadi buruk dan ia berlaku dengan pantas. Inilah yang berlaku apabila anda keliru antara menjadi agresif dengan benar-benar tahu berlawan. Pada suatu hari, seorang ahli bina badan gym, jenis yang lebih kerap melihat cermin daripada jam, datang ke sebuah dojo jiu-jitsu Brazil dan mencabar tuan gurunya. Dan apa yang berlaku selepas itu ialah satu pengajaran tentang kerendahan hati yang dibalut dengan kesakitan. Orang Brazil itu mengawalnya, membelitnya dengan kaki dan mula menamparnya seperti sedang mengajar kelas irama dengan sentuhan. Dia tidak menumbangkannya pengsan, tidak mencederakannya, dia mengaibkannya. Tetapi ahli bina badan itu tidak belajar apa-apa. Beberapa minggu kemudian, dia kembali. Dan kali ini, sebelum bermula, dia mengulurkan tangan kepada guru itu hanya untuk menariknya kembali dan menamparnya. Seekor tikus dengan bicep. Keputusannya tetap sama. Kuncian, kawalan sepenuhnya. Dan satu lagi, kekalahan untuk koleksi. Okay. Tapi itu belum berakhir. Sebab pada hari yang sama, dia ingin mencuba nasib dengan seorang anak murid guru itu. Seorang wanita yang jauh lebih kecil. Dan apa yang berlaku? Cekik belakang, tap out dan senyap sepenuhnya. Oh, Jordan, he's asleep. Ahli bina badan sifar, Jiu-Jitsu 3, ego hancur. Clarissa Shields mungkin adalah peninju wanita terbaik di dunia. Pelbagai gelaran dunia, emas Olimpik, rekod yang berbicara sendiri. Jadi apabila seorang wanita yang telah mengugutnya di semua media sosial mendakwa akan menghancurkan mukanya, benar-benar muncul di gymnya, Shields tidak melepaskan peluang itu. Jurulatih terpaksa meleraikan mereka secara fizikal sebelum ada yang cedera parah. Tetapi itu pun tidak cukup untuk memastikan mereka terus berpisah. Ada orang yang tidak belajar dari kali pertama. Dan Shields memastikan bahawa kali kedua tiada lagi keraguan. Ada orang yang melancong hanya untuk menanggung malu.
Selama berbulan-bulan, Samseng ini telah menghantar mesej kepada peninju terlatih ini dengan mengatakan bahawa dia akan menghancurkannya di gelanggang dan menjadikannya lumat. Dia begitu yakin sehingga dia benar-benar muncul. Tetapi sejak aksi berbalas pertama, jelas bahawa dia telah melakukan kesilapan yang teruk. Samseng itu datang dengan harapan untuk bergaduh. Tetapi apa yang dia dapat adalah satu pengajaran yang pasti tidak akan dilupakannya. That's it. No, all right. Hey, you got in the ring though. Umur tidak bermakna apa-apa bila soal kemahiran. Peninju berumur 15 tahun, Elias Aguilar, tidak memerlukan pengalaman atau saiz. Dia hanya memerlukan latihan. Dan pada saat dia berhadapan dengan seorang pejuang jalanan berumur 20 tahun yang menyangka kehebatan di jalanan akan terbawa ke gelanggang, perbezaannya menjadi mustahil untuk diabaikan. Elias menghancurkannya dengan ketepatan dan ketenangan yang kebanyakan orang dewasa tidak pernah capai. Satu peringatan jelas bahawa teknik sentiasa menang tanpa mengira usia. Jika anda seorang pejuang jalanan yang mencari lawan terlatih paling berbahaya untuk dihadapi, seorang pejuang Muay Thai berada di tangga teratas senarai itu. Muay Thai menghukum setiap kelemahan. Dan pejuang jalanan ini pun tidak akan sempat bersedia sebelum dia dihancurkan dengan tendangan. You gotta check it. Cabaran sentiasa memuaskan kerana situasi itu sendiri sudah memberitahu segala yang perlu anda tahu tentang bagaimana ia akan berakhir. Lelaki bising ini memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya di hadapan seorang peninju terlatih. Kemudian, tumbukan mula mengenai dan semua keyakinan palsu itu hilang begitu sahaja. Dan apabila realiti mula menyedarkannya, seluruh cabaran itu serta-merta bertukar menjadi penyesalan. Ada detik-detik dalam pertarungan yang benar-benar menghancurkan keyakinan. Pejuang jalanan ini datang dengan sangkaan dia boleh mempermainkan Dean the Great. Pada saat dia sedar bahawa Dean bukanlah orang biasa yang boleh dia gertak, tiba-tiba dia langsung tidak tahu apa yang perlu dilakukan seterusnya. Sebaik sahaja keyakinan hilang, tiada apa lagi yang tinggal untuk terus berlawan. Pertarungan haram ada aura tersendiri yang membuat pejuang jalanan semakin berani. Penonton, bunyi bising, kekacauan yang tidak teratur, itulah kawasan mereka. Dan ada sebahagian daripada mereka yang benar-benar percaya bahawa pejuang yang terlatih akan menghadapi kesukaran dalam suasana seperti itu. Tetapi petarung profesional ini tidak mengambil masa lama untuk membuatkan. Sebaliknya, dia berasa seperti berada di kawasannya sendiri. Организатором рядышком подмазал. Beberapa saat sahaja, teknik sebenar sudah cukup untuk segalanya runtuh. Lelaki ini mendakwa telah terlibat dalam banyak pergaduhan jalanan.
Dia mempunyai keyakinan yang datang daripada latar belakang seperti itu. Tetapi pergaduhan jalanan dan game tinju adalah dua dunia yang sangat berbeza. Dan peninju itu tidak mengambil masa lama untuk membuktikannya. Kononnya pejuang jalanan ini masuk ke game dengan mendakwa mempunyai lebih daripada 200 kemenangan dan memberitahu semua orang di sana bahawa dia akan membelasah kebanyakan lelaki yang sedang berlatih. Jadi Chris, salah seorang lelaki yang paling baik di gym, memberinya satu pusingan tanpa mencederakannya. Orang ramai suka membesar-besarkan diri dalam pergaduhan jalanan, di internet dan dalam fikiran mereka sendiri. Kemudian mereka berhadapan dengan seorang pejuang yang terlatih dan perbezaannya memang tak dapat disembunyikan. Tiba-tiba, segala yang mereka bina, setiap bahagian imej itu runtuh begitu sahaja. Ini adalah peringatan yang sangat keras bahawa kau boleh berpura-pura banyak perkara dalam hidup, tapi kau tak boleh berpura-pura dalam satu pusingan menentang seseorang yang telah bertahun-tahun berlawan secara profesional.